Apa hal ni? Rasa teringin nak pergi lagi lah. Tapi khususnya kalau kita tengok dalam ibadat haji ni, pasal ibadat haji ni satu-satunya ibadat yang dilakukan dengan penuh dengan penuh kewibawaan, pasal dia memerlukan tenaga dan juga khusyuk di dalam ibadat, setiap ibadat. Jadi bila kita tengok silsilah satu-satu ni, kita tengok dah kat situ antaranya haji ni ujian dia bukan sebelum menunaikan haji tak. Ujian haji sebenarnya bila kita telah melakukan ibadah haji tersebut, baru kita dapat tahu kat mana sebenarnya adakah ibadah kita itu Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Di situlah ujian yang sebenar, menguji keimanan kita dan sebagainya. Pasal bila kita telah melepasi satunya ibadah, di situ akan menunjukkan ibadah itu mabrur ataupun tidak. Kenangan ni standard. Manusia tu dia suka mengimbau kembali, kerana itulah di antara salah satu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi selalunya nikmat yang manis tu selalunya kita akan ingat, tetapi selalunya yang kita akan lupa adalah bila mana kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je lah.